kita balik kepada sejarah. Apabila Dato' On mencadang supaya UMNO ni terbuka kepada semua kaum, dia ditolak. Orang Melayu tak boleh terima. Tak boleh terima UMNO jadi parti berbagai kaum. Mereka cuma boleh terima parti UMNO sebagai parti Melayu. Tetapi mereka tidak bantah kalau ada pakatan, coalition. Coalition boleh, satu tak boleh. Jadi itu juga kita pegang, iaitu kita satukan orang Melayu. Tapi bila nak buat kerjaan, kita boleh kerjasama dengan parti-parti yang bukan Melayu. Asalkan mereka terima dasar-dasar yang memihak kepada semua kaum. Di zaman UMNO memerintah, orang Cina, orang India ada dalam kabinet. Tak pernah berlaku yang mana orang Melayu mentadbir negara Malaysia ini cuma orang Melayu saja. Tak pernah. Bila Tunku pun dia menang, dia ambil orang Cina, dia ambil orang. Jadi kita pun ada hajat macam itu. Tapi kalau kita nak cakap dan menyatukan Melayu dengan Cina, orang Melayu tak sokong. Orang Melayu khawatir macam parti keadilan, parti mereka ketepikan kepentingan Melayu. Sebab tu mereka nak supaya satu parti Melayu yang kuat berada dalam kerajaan. Tetapi taklah sehingga orang lain tak boleh ada sama. Kita boleh ada sama dengan ada coalition. Kita Melayu dulu, lepas tu kita boleh ada coalition